Tukaukan muka kau sebab aku cukup-cukup menyerap dengan kau. Kalau tengok muka kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam masih lagi dengan aku, iPower Sports. Kita dah lambat ni. Cepat-cepat. Hari ni kau ikut aku, kita pergi race Harley Davidson. Nak ikut tak nak ikut? Tak nak ikut kau tinggal. Nak ikut, jom. Cepat. Sekarang kita dah sampai dekat Sepang kita, pedok kita kat sini. Sekarang pagi ni dia akan preparation motor dulu, akan buat screw apa semua. Lepas tu ini hari kita ada qualifying, ada free practice, kita ada race. Lebih kurang sebelum petang insyaAllah kita settle. Tengok apa keputusan kita race hari ni. Dekat pedok kita, aku, Azlan Shah dengan ada sahabat kita Tycoon Tyre ke dalam ni. Jom. Macam tak ngam Dul. Macam tak ngam Dul. Skrin ni kau kena tukar ni Dul. Skrin ni aku nak tukarkan muka kau sebab aku cukup menyerap dengan kau. Kalau tengok muka kau kat sini, memang aku laju kat dalam track lagi yang. Memang dia. Kau kalau tengok aku kat sini, automatik mesti jadi laju. Memang aku daripada kecil aku geram dengan kau ni. Memang baruah ni muka ni. Biarkan tak laju tapi motor mau kilat saudara. Motor kena kilat. Inilah buat mata kita seronok. Kita main motor bukan semata-mata nak menang. Kita nak seronok momen-momen kita dengan kawan kita. InsyaAllah ada bonus kita menang. Jangan lupa untuk update seterusnya. Like, komen, follow dan share. Pergi dekat YT kita, pergi follow. Ingat, siapa belum training main wheelie lagi tu pergi training cepat. Sebab kita akan tak lama lagi kita akan post video untuk next step atau step seterusnya.